Kita mulakan aksi di babak separuh masa yang kedua dengan kelebihan 15 mata buat pasukan Selangor Development. Baik, kali ini hampir saja melakukan takapan tersebut. Namun Nokon telah pun dikesan sebenarnya memberikan satu skram ataupun skram yang pertama di separuh masa yang kedua ini untuk pasukan Bandaraya Dragon. Baik, kali ini cuba untuk lepaskan diri di bahagian tengah. Tidak berjaya, offload sedikit liar. Namun terus dihukum Selangor Development. Terus melakukan larian di bahagian hujung untuk menambah koleksi mata. Di try yang keempat. Try pertama di separuh masa yang kedua ini untuk pasukan Selangor Development. Version untuk menyempurnakan try sebentar tadi. Dan kali ini tidak berjaya untuk mencari dua mata. Scrum down untuk pasukan Selangor Development. Bola terus dikeluarkan ke sebelah kiri. Level 3 winger berhujung. Baik, looping dilakukan ekstra. Terus melakukan larian. Lepas kali ini. Stepping masuk semula ke dalam. Namun tidak berjaya melepaskan diri daripada pertahanan pasukan Bandaraya Dragon. Terus sekali lagi. Bola tersebut travel pula kali ini ke sebelah kanan. Mencari support di bahagian belakang untuk Selangor.
Extra di bahagian hujung sudah pun dicari. Pick up untuk melakukan satu travelling ke sebelah kiri pula kali ini. Dan kali ini mudah saja untuk melepaskan diri. Memasuki kawasan try pasukan Selangor Development untuk menambah koleksi mata. Conversion mudah disempurnakan untuk tambahan 2 mata buat pasukan Selangor Development. Kembali sepak mula untuk Selangor Development dan kali ini tidak lepas pula 10 meter untuk memberikan satu free kick buat pasukan Bandaraya Dragon. Tetap saja pendek hantaran dilakukan mencari forward pasukan Bandaraya. Ball yang dilakukan untuk pasukan Selangor Development mencari penalti sampai mula option untuk melakukan sepakan keluar daripada kawasan permainan bagi mencari satu line out untuk pasukan Selangor Development. Jauh kali ini rolling bola untuk pasukan Selangor Development. Lepas kali ini center pasukan mudah saja offload yang ingin mencari wing bahagian hujung, namun advantage diberikan untuk pasukan Bandaraya Dragon melakukan aksi gerakan. Tangan yang dilakukan sebentar tadi tidak dibenarkan oleh pengadil perlawanan, memberikan satu scrum buat pasukan Bandaraya Dragon.
Dragon pula. Untuk melakukan aksi serangan mencari try pertama mereka dalam perlawanan ini. Gunakan kudrat forward pasukan. Offside pula daripada pertahanan pasukan Selangor Development, memberikan satu penalti buat pasukan Bandaraya Dragon. Masa dihentikan seketika. Ada kecederaan daripada main pasukan Bandaraya Dragon ini. Terus melakukan serangan untuk pasukan Bandaraya Dragon. Pendek kali ini Hans mencari main di sebelah kanan, namun terlepas pula, memberikan satu advantage untuk Selangor Development. Lakukan checking di bahagian luar. Lepas ataupun tidak kali ini. Lepas pemain ini terus melakukan larian untuk memasuki kawasan try pasukan Bandaraya Dragon bagi menambah koleksi mata untuk Selangor Development. Minit-minit akhir permainan separuh masa yang kedua ini. Cari dua mata untuk Selangor Development. Gagal pula disempurnakan dan sekaligus menamatkan permainan antara pasukan Selangor Development dan Bandaraya Dragons dengan keputusan akhir 32 tanpa balas.